Dia dengar tak pasal pengumuman YBM tu yang baru-baru ni? Okey. Pasal larangan jual barang subsidi minyak masak dengan RON 95 kepada warga asing tu lah. Oh, yang ni kan? KPDN akan mewartakan peraturan untuk membuat larangan pembelian oleh warga asing melalui peruntukan di bawah peraturan Kawalan Bakalan dengan punca kuasa Seksyen 6 Akta Kawalan Bakalan 1961. Yang ni. Kau ni lambat kau lah info. Kalau gosip lain laju kau kan? Biasalah. Tak apa. Macam ni. Apa kata? Kita pergi dengar apa public cakap pasal benda tu nak. Oh, bagus juga tu. Okay, let's go. Di KPDN, YBM kita, Datuk Armizan ada membuat satu pengumuman iaitu larangan pembelian RON 95 ke atas kenderaan pendaftaran asing. So, jadi apa pandangan Cik berkaitan dengan pengumuman tu? Saya rasa cadangan tu cadangan yang bagus lah. Saya sebenarnya setuju dengan cadangan YBM kerana bagi saya tidak adil untuk pendaftaran plat warga asing ni menggunakan perkhidmatan kita di dalam negara lah. So, apa tindakan yang sepatutnya ataupun yang akan diambil oleh pekerja di peminyak ni? Kalau mengikut apa yang akan ikut SOP setakat ini, bila kita tengok nombor plate asing, kita orang akan pergi bagi tahu dia. Kalau kebetulan kita tak perasan dia tengah kita boleh boleh stopkan dia punya jualan melalui sistem kita di kaunter. So kita akan keluar bagi tahu dia sekiranya dia nampak tidak mengendahkan larangan kita ambil tindakan seterusnya lah. Lapor ke, ambil tindakan apa yang patut kita perlu buat lah. Terima kasih kepada YBM atas larangan penjualan RON 95 dan pembelian minyak masak paket kepada warga asing. Jangan lupa like, follow dan share KPDN WPKL.